Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Afif Bidlan 73. Hari ni hampa bersama dengan aku, Afif. Hari ni adalah hari Sabtu 31 bulan 6 2025. Okay, currently aku solo riding. Hari ni kita nak pergi jauh sikit. Aku nak pergi Sungai Buloh. Yalah pergi Sungai Buloh lah. Jadi parents aku pun akan pergi sana juga. Tapi parents aku naik kereta, aku seorang je bawa motor. Aduh. Jadi kita tengok lah perjalanan hari ni macam mana. Ni aku bawa roti. Hari ni Sabtu, actually aku kerja pagi tadi, half day. So roti ni aku bawa pergi kerja pagi tadi, tak ada nak makan. Lepas tu aku belilah juga roti ni. Lepas tu sama, tak ada nak makan kan. Jadi aku bawa lah sekali dengan aku. Nak tinggal dalam kereta. Lagi tak termakan pula. Jadi aku bawa lah bersama. Lagi boleh lah singgah mana-mana makan kan. Hari ni santai je. Apparel aku glove daily. Lepas tu pakai denim jacket, jeans dengan Converse je lah. Cuaca macam dah semula sejuk-sejuk. So hopefully tak hujan lah. Harap-harapnya macam tu lah. Kalau hujan aku memang nak simpan kamera lah. Jadi at the moment tak ada apa yang menarik. Saya aku nak isi minyak. Saya aku sambung lah. Ciao. Usually aku akan masuk Sungai Dua, tapi malah aku highway tu kalau senang. So hopefully kat sana okey lah. Ada. Kita buka side mirror. Kita kan law abiding citizen. Alright. Okay. Oh, you jam ah. Jam. So, lagi aku sama ni, ciao. So, kita dah mendekati highway pula, tol Sungai Dua. Side mirror telah terbuka. Visor kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Clear. Ciao. Jam gila. So kita menghala ke tol Yuru. Jam ke
Saya pun jam kan tau. Si sekolah orang duduk jalan tu. Odoi. So tol Juru. Aku macam nak berhenti Sungai Bakap, isi minyak sat. Kita pun nak makan roti aku kat Sungai Bakap. So saya tu sampai Sungai Bakap ke sambung lain. So as you guys can see lah, jalan masih jam. Aku Sungai Bakap pun belum sampai. Depan tu macam dah gelap. Depan tu jangan gelap je. Ayo. Ada. Di sini minyak Petronas. Petronas. Si minyak di Petronas. 20 ringgit 95 9.757 liter. Selesai lah urusan dekat apa nama sini, Sungai Bakap. Kita jalan je lah. Nampak cuaca macam gelap kat depan. Layan lah. Ciao. Hujan lah. Ada pongsu lagi 5 kilo kita berhenti lah. Aku nak kena simpan kamera. Aku tak mau ambil risk lah. Okay lah. Stop dulu lah. Ciao. Kita dekat ada pongsu. Aku nak berhenti simpan kamera. Kat mana aku boleh berhenti ni? Saya berhenti kat atas sampah. Aduh. So kita simpan kamera dulu. Sebab tak guna kok kalau record dalam hujan kan. Ciao. So alhamdulillah, selesai dah, sudah berehat-rehat. Hujan pun dah berhenti. Sekarang ni aku ada dekat WCE. Gantian apa tau WCE ni. Tadi aku tunggu parents aku semayang apa semua. So dia pada settle lah. Jadi sekarang ni kita boleh pelan-pelan lah gerak. Bismillah. Jauh lagi sebenarnya perjalanan. Malah kita layan-layan. Ciao.
Okey, kita dah sampai Plaza Tol Lekir. Sampai Plaza Tol Lekir dah WCE. So, dorong motor. Kita good boy selalu ikut jalan motor. So ya, kita sambung perjalanan lah. Ciao. Okay, so sekarang kita dah keluar daripada highway WCE. Exit mana tadi? Tol Lekir, tak salah aku. Cuaca macam nak hujan semula. Jadi probably ni macam rintik-rintik lagi lah. Kat depan ada kata dia dah start hujan lebat. Aku rasa aku kena berhenti simpan kamera lah. Ciao. Brother ni dia tanya pam minyak kat mana yang terdekat. Sebab minyak motor dia dah nak habis. So tak apa, aku ikut belakang lah. Kalau motor dia mati, aku boleh tolong towing lah. Tapi hujan lah. Alah, insyaAllah mudah-mudahan sekali jalan lah. Aku berhenti lagi simpan kamera and isi minyak dengan dia lah. Ya. Selesai, kita pun dah menghantar dah. Aku nak berhenti kat, tapi aku macam segan lah, tak apalah. Aku berhenti depan sikit lah. Aku nak simpan kamera. Ya. Ini dekat Petron 1 kilo. Oh. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. 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 Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Dah. Berhenti tarik nafas tak? Ya Allah, Tuhanku. Allah, Allah, Allah. Allah. Gelabah tak? Ciao.